Oh, masuk. Okay guys, Assalamualaikum. Selamat selamat petang guys. Dah pukul 2. Pukul 2 guys, aku turun. Ada kaki aku turun lah. Lagipun air dah besar ni sepatutnya. Dia orang turun juga. Korang tengok cuaca tengok. Cuaca pun sebenarnya pun kalau ikutkan tak berapa baik. Tapi aku tengok pagi tadi dah hujan lebat. Dah ada lega ni. Aku harap dah lega lah sampai malam. So aku turun lah juga. So aku bersama dengan Kamal, Kerul, Raklung. Macam biasa guys lah. Kayak yang aku pakai ni kayak model airbag daripada kedai kayak Fishing Melaka. Korang kalau nak dapatkan kayak IB, alat navigasi, boleh datang ke kedai kayak Fishing Melaka guys. Jalan Tun Kudu bersebelahan dengan Petronas. Kat sebelah je guys. Okay guys lah, aku tengah nak buat mata ni, nak cari lama dulu. Aku nak tagan anak ikan. Aku nanti kalau cuaca baik aku nak pergi Pulau Panjang, tagankan anak ikan. Talang ke apa kan. Okay guys lah, apa-apa aku cari anak ikan dekat tiang. Aku dah sampai Pulau Panjang guys. Dah diketuk kat tiang, tak ada barang. Tak lama kecil-kecil je. So datang Pulau Panjang lah. Ada makan. Oh ada. Boleh makan. Oh ada. Oh strike guys, strike. Strike. Aku tahan ni. Tak melawan pun. Kan giling kepala ke? Wah, duri patutlah first strike ke duri guys sini. Tengok. Ini boleh makan, tapi aku tak makan lah. Habis aku punya ni. Tali aku. Oh. Makan je guys. Balik betul aku. Sekejap. Oh, duri boleh makan guys. Duri. Kancik guys. Dia punya ni lembut guys. Ketatnya. Boleh makan ni guys. Letak ni dalam ni. Lama-lama tu letak. Di pulut guys. Kan kau perasan. Mengangguk ni. Jenak ni ataupun sekut. Mengangguk lah. Oh dia lagi. Dah 2 ekor aku dapat ni duri pulut. Duri pulut ambil lah. Tak, duri pulut ni jernih sikit. Air jernih. Duri pulut ni air jernih juga. Makan ji terperanjat aku. Hafiz punya sisuk macam-macam dapat. Ni pun dapat. Ayo. Anak ikan depan. Duri pulut makan. Dah 2 ekor dah. Tak ada lah, bukan lah. Sekarang Kapu AJ nak menyelamatkan diri. Pandai dia ha? Nak masukkan karang
Oh, sekut. Sekut. Aduh dah. Sekut guys. Tak mau aku buang. Malas aku nak ni. Sekut. Dah 2 ekor lah sekut aku. Tapi itulah. Mana tak kena kat mulut. Oh, nampak dia tu kan. Ada banyak bawah ni rasa ni. Oh, masuk. Jenahak guys. Dah habis. Jenahak. Main kat tepi 6 meter, 6 meter. Saya 6 meter. Saya nak. Oi, aduh. 6 meter. Dah. Habis tangkut aku punya. Janganlah. Habis aku punya. Alamak, sangkut. Ya Allah. Alah, kejaan betul lah. Kabut ni pasal tengok. Salah aku punya tak lock. Ketuk. Ada tu. Kau pakai umpan lah. Habis umpan lah. Alah. Habis dah umpan aku. Dekat tepi rupanya duduk sini. Kita lambat datang lah. Aduh. Balik boleh ni. Balik lah guys. Pukul 6 oh, tapi macam pukul 7 balik lah. Aku tak tahu air keruh lah. Dia semalam lain. Semalam air ada jernih sikit. Hari ni air sepatutnya dah kuat dah ikutkan. Saja nak test juga. Gatal. Turun pukul 2 tadi. Adalah seekor jenah. Ada duri 2 ekor. Duri pulut. Makan lah. Lama tak makan duri. Okay guys lah. Aku ketuk-ketuk kat tiang. Lepas tu aku tukar balik. Guys, hari aku balik je lah guys. Dah pukul kat pukul 7 dah. Tadi aku turun pukul 2. Arus laju. Sekarang dia nak start surut dah ni. Tapi itulah. Dah nak gelap dah balik lah. Hasil aku ni je lah guys. Tak banyak tapi memang tu arus memang kuat. Dengan apa nama dia, dia bukan duri pulut. Ada satu nama aku tak tahu apa. Itu je lah. Jenak duri 2 ekor dengan sekut. Itu je lah. Sekut pun tak besar, kecil je. Okay, itu saja guys. Aku nak balik. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Salam sayang daripada tiangku tak ada barang. Aku pergi Pulau Panjang guys. Pulau Panjang pun tak ada barang. Arus laju. Air kotor. Semua ada. Okay guys Itu saja. Assalamualaikum.